Saling UNFOLLOW, DISTEGRAM. FIKRY Ibrahim dan isteri jarang muat naik foto bersama CETUS. Tanda tanya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Tindakan pelakon Fikri Ibrahim dan isterinya, Aliza Alihan, yang dilihat tidak lagi saling mengikuti, unfollow, satu sama lain di Instagram. Itu telah menjadi perhatian ramai. Berdasarkan pemerhatian, pasangan itu juga dilihat sudah lama tidak memuat naik gambar bersama, sekaligus mencetuskan tanda tanya. Meninjau akaun Fikri, dapat dilihat dia masih lagi ada gambar bersama isterinya. Namun di akaun Aliza pula dia tidak lagi memaparkan gambar mereka berdua. Dalam perkongsian di media sosial Fikri, pelakon itu dilihat ada memuat naik hantaran berkenaan isterinya menyambut ulang tahun kelahiran pada November tahun lalu. Terdahulu, isteri Fikri pernah memfailkan permohonan cerai pada Mei tahun lalu. Namun menarik semula permohonan itu pada Jun. Untuk makluman, Fikri dan Aliza mendirikan rumah tangga dalam satu majlis tertutup pada 12 Februari tahun lalu.